habis masalah di Kampung Pisang ni tau. Saya sebenarnya ni tak kerja. MC hari ni. Entahlah, dah macam-macam benda berlaku kat kampung ni. Teman ingat, memang dah kena bani bunga semua orang kat kampung ni agaknya. Bala tu semuanya diturunkan pada golongan mungkar tau. Banjir tu, gempa bumi tu, bala tu, bala, mahu tu. Yalah. She's crazy like Ada lagu Daddy Cool lagi. Dengar semua. Sekarang ni semua dah selesai. Jadi teman harap benar kepada mereka semua, janganlah ada siapa-siapa yang menokok tambah cerita memanjang-manjangkan hari ni. Ya? Yang udah tu udahlah. Pak Abu senang lah cakap. Rumah Pak Abu tepi kedai je. Rumah Hussein ni betul-betul tepi tingkat rumah Kak Limah tu. Buatnya Kak Limah jenguk malam garam macam mana? Kan Hussein? Kamu ni setung, ada je kenahnya. Suka sangat menyakat si Hussein ni. Ada sesiapa kontak si Musalman anak si Limah tu? Ada. Inilah rupa orang kita di kampung kita ni. Langsung seorang pun tak mau ambil tahu orang kampung. Ish, dia tu kaki fit. Kasut dia dah awak. Habis dia kebah. Tadi awak rendamkan pelekat pun dia sapu. Betul juga tu. 2 minggu lepas, saya ada nampak Musalman tu balik ke rumah. Kelang kabut. Saya malas lah nak campur hal-hal mencuri ni. Memang kalau kaki fit ni, sampai ketua pun takkan berubah. Jom kita masing-masing balik rumah sekarang cek kasut. Mesti ada yang lesap. Alah, beli kasut dekat bandar pun nak kira. Itu dulu. Sekarang dia tak buat dah kerja-kerja macam tu. Dia dah bekerja elok di pejabat Rosyamno. Abi, kamu try kontak dia. Ai, Cip. Abu, teman rasa lebih baik kita cari bomo untuk buat jampi sikit. Hei, apa ni? Karut semua itu. Kan teman dah kata dah perkara ni jangan dipanjang-panjangkan. Pasal bab hantu Selimah tu dah tak ada dah. Dah settle. Lagi satu, nak panggil bomo-bomo tu kemari. Itu semua karut belaka tahu. Kalau ditakdirkan hantu Selimah tu datang kemari, biar teman seligi-seligikan kepala dia. Baru dia tahu tinggi langit rendahnya tanah Pama ni. Cubalah. Tengok ni. Mari. Kamu iblis setan, ingat aku ada silat gayung. Jangan main-main dengan aku. Susah benar rasanya. Susah. Pening nengoknya. Dulu zombie kan. Yusuf, mau kena Hussein. Mau. Jangan tinggal aku kat bawah ni. Tak siap teman. Hussein. Pasal apa? Pasal apa tu? Aku. Pergi depan. Balik mat. Aku tak nak.
Semang Tiga sana. Siapa berurah ni pun? Bom apa yang kamu kutip mata bus stop je? Aku mahu pulang ke rumah anak saudaraku, Solimon di Banting. Baru pulang dari menyelesaikan urusan kerjaku. Kerja apa yang Pak Salam Erwin Joko Anwar ni buat? Kalau bisa aku ceritain, pasti kalian tidak akan percaya. Begini ceritanya. Aku ini orang Indonesia. Kalau tak penuh ilmu di dada, enggak sampai puncak Everest. Nampak benar nipunya. Orang Jawa mana tahu setuju. Lawan dengan Yeti. Asyik gila lah. Aku dah cakap, dia ni memang terror. Bukan itu saja. Aku ini orang Indonesia. Kalau enggak penuh ilmu di dada, enggak sampai ke tusan Swiss. Ini kaki tengok DVD ni. Pak Jamil, dia ni power tau. Saya garanti punya. Bomo globalisasi macam ni bukan senang nak dapat tau. Tak tahulah aku. Tapi kalau dah Pak Abu pun demam satu badan, disampuk malam semalam, elok sangatlah kamu bawa bomo ni. Berapa pengerasnya? Biar aku hapuskan angin hitam itu dahulu. Bukan bayarannya yang aku kejarnya. Tengok, kawasan ni penuh dengan gelap. Tak ada lampu jalan langsung pun. Apa dah banyak lampu jalan pun. Bukannya ada traffic jam. Lepas tu bukannya ada hantu. Dulu memanglah tak banyak hantu. Sekarang banyak hantu dah. Kalau macam tu, Pak Jamil pergilah minta lampu jalan dekat penguasa tu. Kek dah minta lampu. Takkan aku nak pakai lilin. Itu kita bodoh namanya. Itu ke kita semua modern ni. Kau tahu tak? Kita kena minta berapa? Siapa tu? Ayulah Abang Hussein. Takkan tak ingat lagi kot. Moh, wanginya. Pakai sabun popinje ya? Apalah Abang Hussein ni suka tau kacau Ayu macam ni. Abang Hussein ingat tak lagi dengan Ayu? Macam dulu-dulu. Kan Ayu yang minta putus dulu. Nak kawan dengan Remi Mamak katanya. Dah lah tu Ayu. Abang sekarang dengan Cik Nin. Oi Hussein, yang kamu hege-hege sila pokok tu bahaya. Jom cepat. Ayu, abang nak kena pergi ni. Bang, tunggu sekejap je. Ayu ada benda nak bagi tahu ni. Lain kali lah ya. Sekejap.